ada ke satu ubat yang boleh terus hilangkan eczema ni? Kalau tanya saya, susah lah, sangat-sangat susah. Kenapa? Sebab eczema ni dia bukannya masalah kulit saja. Dia juga ada kaitan dengan radang, ada kaitan dengan sistem imun kita yang overreaktif, ada kaitan juga dengan usus kita yang tidak sihat. So selain daripada berpantang, kena juga makan suplemen, kena juga ada rutin skincare yang bagus dan kena jaga usus juga. So part nak jaga usus tu, apa yang kita boleh buat adalah mengembalikan keseimbangan mikrobiom, bakteria baik dan juga bakteria jahat. So that's why penting untuk orang yang ada eczema ni untuk mengambil probiotik, macam Daily Biome. Ada 5 bilion CFU probiotik dalam satu stick. Mudah je, sama ada boleh terus makan togo ataupun boleh bancuh dalam air. Cuma kena faham lah, probiotik ni bukan ubat tau. Dia bukannya macam Panadol terus sakit kepala. Probiotik ni perlu juga dijadikan sebagai rutin. Bakteria baik tu kena beranak pinak, kena banyak melawan bakteria jahat tu, barulah usus kita lama-lama kurang radang. Cek dekat beg kuning tengok berapa harga.